Tengok kaedah pengendalian macam mana. Ya Allah, betul Ustaz. Rupanya sumbu ni tak bersambung dengan serbuk kat dalam. Dia terputus. Padanlah. Meletup ke tak meletup? Kalau terputus sikit pun, dia tak meletup. Okey. Persekitaran okey dah. Sumbu masuk dah. Masuk dah. Later bateri ada bateri. Okey. Pasal apa tak meletup juga ni Ustaz? Banyak kali dah kita ni. Ramuan mesti tepat. Tengok dalam tu ramuan dia. Ya Allah, inti karipat bukan serbuk peletup. Luar tu kotak mercun, dalam inti karipat ramuan tak kena. Meletup ke tak meletup? Tak akan meletup. Jadi kalau 3 mekanisme tadi pun dah fail salah satu, tak akan terjadi. Apatah lagi kalau yang sempurna tak ada orang pelaku dia, lagilah tak jadi. Dan bagaimana untuk kita menerima teori Big Bang yang cukup besar dengan ramuan yang paling tepat?